Assalamualaikum Cikgu Sharliana. Kami daripada Kru TV PSS nak interview Cikgu sikit pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh. Apa experience Cikgu dapat untuk program Bubur Lambuk Perdana hari ini? Banyak pengalaman yang saya dapat dalam program ini, terutamanya dari aspek kerjasama antara semua guru-guru dan pelajar-pelajar demi menjayakan program Bubur Lambuk Simetri. Ini merupakan program tahunan sekolah kita dan cikgu amat berbangga dapat terlibat dalam program ini. Cikgu rasa kalau tahun-tahun ke depannya ada lagi program Bubur Lambuk ni, cikgu nak join tak? Tentulah sebab cikgu yang menguruskan program ini. Sudah pasti setiap tahun cikgu dan Koperasi SMK Bandar Tasik Puteri akan mengelolakan program ini. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kru TV PSS. Kami nak berbual korang bertiga tentang program hari ini. So, apa tugasan korang untuk program Bubur Lambuk Perdana hari ini? Hari ini tugasan kita orang just tolong cikgu untuk masak, basuh sayur, basic lah. Tolong cikgu untuk masak bubur lambuk. Hari ni gaul-gaul kuah dia. Lepas tu basuh besen, pisau, jak, papai pemotong, barang-barang yang dia basuh bahan-bahan untuk peralatan untuk masak. Itu saja. Apakah cabaran yang korang kena buat? Apakah cabaran yang korang lalui waktu buat tugasan korang? Cabaran yang kita orang lalui ialah sekarang kan tengah bulan puasa kan, kita orang sedang berpuasa. Lepas tu kita orang memerlukan banyak pergerakan untuk nak masak, tempat basuh kat sini, lepas tu nak masak dekat sana. Lepas tu kat sini dia punya tekanan air slow, jadi perlukan untuk ambil air dekat kawasan yang agak jauh sedikit lah. Cabaran dia memerlukan banyak pergerakan, itu saja. Okay, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kru TV PSS. Kami nak interview korang bertiga. Apa yang korang buat untuk program Bubur Lambuk Perdana hari ini? Waalaikumsalam. Sebenarnya pada hari Jumaat itu dah basuh periuk, dah basuh bekas yang untuk dipakai hari ini. So, hari ini kami basuh beras, kami masak bubur, kacau bubur, masukkan minyak, butter apa semua tu. Lepas tu kita ada angkat-angkat air, basuh-basuh bihun. Itulah kot. Tak ada apa sangat buat ni.
Okay, kalau kita orang sebenarnya dah bagi tugas lah. So semua orang ada tugas-tugas tertentu. So hari ni mudah. Cuaca pun tak panas sangat, jadi okey lah. Okey, terima kasih. Ada apa lagi ke? Tu je. Okey, tu je. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kau gelak